nostalgia yang lalu. Dan insya Allah pada malam ini, sebagaimana tajuk yang diamanahkan, yaitu berkenaan dengan seorang tokoh, seorang panglima, seorang pemerintah, seorang sultan, seorang khalifah, yaitu Sultan Muhammad kedua, atau lebih dikenali di dalam sejarah ketamadunan dunia dan sejarah ketamadunan Islam, Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi sebenarnya bila kita nak membahas, mendetailkan dan mengkaji tentang sejarah tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang hebat di dalam dunia peradaban dan ketamadunan Islam, terlebih dahulu kita harus faham siapakah yang berdiri di sebalik kehebatan dan kegemilangan tokoh-tokoh tersebut. Tidak dapat tidak, sesiapa pun pasti yang berdiri teguh di belakang mereka ialah kedua ibu bapa mereka. Dan inilah yang memainkan peranan yang paling hebat di dalam diri Sultan Muhammad yang kedua, yaitu bapa beliau sendiri Sultan Murad II, yaitu pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang kelima pada waktu tersebut. Jadi bila kita melihat sejarah tentang kehebatan dan keagungan kerajaan Turki Uthmaniyah, kita harus memahami bahawa ini adalah kerajaan Islam yang terakhir yang pernah wujud di atas muka bumi ini, dan dia sudah pun dilenyapkan oleh musuh-musuh Islam, dan dia akhirnya jatuh pada tahun 1924. Dan selepas tarikh tersebut dia tak pernah lagi bangkit-bangkit. Bahkan kalau kita melihat di luar sana, banyaknya kelompok-kelompok Islam, banyaknya firqah-firqah Islam, banyaknya kumpulan-kumpulan Islam, banyaknya partai-partai Islam, banyaknya hizib-hizib Islam, banyaknya yang dinamakan kumpulan dan perpecah Islam, cuba menaikkan kembali agama ini menerusi unsur masing-masing, menerusi kaedah masing-masing, menerusi pendekatan masing-masing, menerusi manhaj masing-masing, menerusi metodologi masing-masing. Tetapi apapun yang diguna pakai, sampai ke hari ini Islam masih tidak dapat didaulatkan dengan 100%. 100% sistem kekhalifahan yang telah tumbang hampir 1924 dahulu masih tidak dapat ditunaikan kembali oleh seluruh umat Islam pada hari ini. Dan insya Allah apa yang berlaku kebelakangan ini dan berlaku di tempat yang sama yang mana beliau pernah ditumpaskan dahulu, dan hari ini Presiden Turki yang anda semua kenal iaitu Erdogan telah berani mula memprovokasikan kuasa-kuasa dunia, malah mencabar mereka untuk menubuhkan kembali sistem kekhalifahan Islam buat kali kedua di atas muka bumi ini. Ingat, di mana setiap sesuatu itu dipatahkan, disitulah pasti ranting dan akarnya pasti akan tumbuh dan bermula kembali. Dan disinilah kita memerlukan kembali sebagaimana raja, kita memerlukan kembali sebagaimana pemimpin, kita memerlukan kembali sebagaimana khalifah, kita memerlukan kembali sebagaimana rakyat, kita memerlukan kembali sebagaimana penguasa yang pernah dimiliki pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah, lebih-lebih lagi pada zaman pemerintahan Sultan Murad yang kedua dan Sultan Muhammad yang kedua. Kalau kita nak kira nama Sultan Muhammad kedua ni, hari ini kita di Kota Baru ada Stadium Sultan Muhammad keempat. Raja Kelantan pun dah sampai Sultan Muhammad kelima dah. Ni Sultan Muhammad yang kedua. Baik, bila nak membicarakan tentang Sultan Muhammad yang kedua, dia ni adalah nama yang sebaris dengan siapa? Yang sama konteks dengan dia. Sama konteks dengan dia, bermaksud dia seorang khalifah, dia seorang pemimpin, dia seorang penguasa, dia seorang raja, dia seorang panglima perang. Iaitu sama dengan konsep Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
yang mana dialah yang bertindak sebagai pembebas Jerusalem. Satu lagi nama dia sebaris dengan Sultan Muzaffar Qutuz. Siapa Sultan Muzaffar Qutuz? Sultan Muzaffar Qutuz ialah sultan yang membebaskan dan menaklukkan Mongol. Yang menghancurkan dan menaklukkan Mongol ialah Sultan Muzaffar Qutuz. Begitu juga dengan Sultan Nuruddin Al-Janggi. Dia jugalah yang membebaskan kebanyakan negara-negara Islam daripada wilayah taklukan negara-negara yang pernah dikuasai dan ditakluki oleh Mongol. Jadi kita ada hanya beberapa bibit nama pemimpin-pemimpin tertentu sahaja yang mampu menyaingi 4 nama tersebut. Tak kira nama dia Sultan Muhammad kedua, tak kira nama dia Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tak kira nama dia Sultan Saifuddin Muzaffar Qutuz tadi, ataupun Sultan Nuruddin Al-Janggi. Tak akan ada lagi nama-nama lain setakat hari ini yang mampu menyaingi nama 4 pemimpin ini. Sekaligus dia pemimpin, sekaligus dia raja, dia pemerintah, dan dia adalah panglima perang yang unggul dalam sejarah. Sebenarnya bagaimana keempat-empat nama ini menginovasikan diri mereka untuk menjadikan diri mereka sebagai seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang pemerintah yang beriman. Kita bukan malam ini nak membicarakan tentang keempat-empat tokoh tersebut, tetapi kita cuma nak ambil satu, kita cuma nak cabut satu, ambil satu acuan dia tentang Sultan Muhammad yang kedua ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebab di antara keempat-empat sultan tersebut, yang paling muda dalam sejarah ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Baik, Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah sultan dan pemerintah Turki Osmaniyah yang ketujuh selepas bapa dia. Jadi bapa dia Sultan Murad II adalah pemerintah yang keenam dalam salsilah keturunan Turki Osmaniyah. Jadi dia ni dilahirkan pada 30 hari bulan Mac 1432 Masihi di antara sempadan negara Turki dan Bulgaria, di dalam wilayah dan persempadanan pada waktu tersebut. 30 Mac 1432 Masihi di sempadan antara negara Turki dan Bulgaria. Jadi bapa dia Sultan Murad II yang lahir pada tahun 1401 dan meninggal pada 1451 adalah pencetus kepada semangat keperwiraan beliau yang menentukan jatuh dan bangunnya, nasib baik dan buruknya anak kesayangan beliau. Dan di sebalik yang saya sebut pada awal tadi, contoh kehebatan dan kegemilangan seorang pemimpin pada awalnya terletak adalah tunjang kedua ibu bapanya yang mengasuh setiap anak dan pemimpin hebat pada masa akan datang ialah tunggak ini. Jadi sejak kecil Sultan Muhammad yang kedua atau Sultan Muhammad Al-Fatih ini diasuh oleh kedua-dua ibu bapanya dengan penuh kasih sayang. Memang tidak ada tolok bandingannya, lebih-lebih lagi tentang perihal isu soal pendidikan agama. Lebih-lebih lagi dia telah mewakilkan anaknya ini kepada 2 orang guru yang paling besar pada waktu tersebut. Yang pertama yang bernama Syekh Aqd Syamsuddin Al-Wali. Sebenarnya kalau ramai yang tidak mengetahui, guru beliau Syekh Aqd Syamsuddin Al-Wali ini adalah berketurunan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah merupakan seorang syekh wali mursyid daripada tariqah Naqsyabandiyah. Jadi pada malam ini saya nak sebut secara jelas, saya nak sebut secara terang. Kalau dahulu ada perbahasan, kalau dahulu ada isu, kalau dahulu ada perbalahan dan pertikaian tentang tarikat Naqsyabandiyah, pada malam ini jelas kepada anda bahawa pemerintah-pemerintah khalifah-khalifah pada zaman dahulu cukup dekat kehidupan mereka dengan tarikat dan tasawuf. Pemerintah-pemerintah dan khalifah dahulu cukup dekat kehidupan mereka dengan kerohanian sistem yang dijalankan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau.
Jadi sistem yang dijalankan oleh Turki Osmaniyah, pemerintahan mereka adalah berteraskan akidah ahlu sunnah wal jamaah, beraliran akidah al-asyairah. Mereka beraliran fiqh bermazhab Hambali dan mereka bertarikatkan dengan tarikat Naqsyabandiyah. Hampir keseluruhan sistem hierarki adalah daripada tarikat Naqsyabandiyah, daripada pemimpin, daripada penguasa, daripada menteri, daripada rakyat, semuanya bertarikatkan tarikat Naqsyabandiyah. Dan mereka mempunyai bilik-bilik khas, bilik-bilik suluk untuk mereka melakukan ibadat ritual-ritual khusus yang bersifat kerohanian, agar kehidupan mereka ini sentiasa didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dapat mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengajarkan beliau tentang erti pendidikan keagamaan yang sebenar inilah gurunya, seorang wali mursyid Syamsuddin Al-Wali. Jadi yang mengajarkan beliau tentang agama, tentang politik, tentang siasah, tentang ilmu bela diri, tentang seni tempur, tentang peperangan, tentang mantik, tentang tafsir, tentang hadis, inilah gurunya. Jadi dia mempelajari dalam kaedah 7 bahasa dan dia menguasai bahasa ini dengan cukup fasih, cukup lancar. Antara bahasa-bahasa yang dikatakan 7 dikuasainya, yang pertama ialah bahasa Arab, yang kedua ialah bahasa Turki, yang ketiga ialah bahasa Greek, yang keempat ialah bahasa Hebrew. Tahu tak bahasa Hebrew ni? Bahasa Hebrew ni bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat Nabi Musa. Yang kelima ialah bahasa Parsi, yang keenam ialah bahasa Latin, dan ketujuh ialah bahasa Serbia. Pada masa itu dah ada kerajaan Serbia, bahkan kerajaan Bosnia pun sudah ada waktu tersebut, kerajaan Hungary pun sudah ada, kerajaan Latvia pun sudah ada, kerajaan Albania pun sudah ada pada waktu tersebut, bersamaan dengan naiknya kerajaan-kerajaan Islam yang lain pada waktu yang sama. Jadi inilah yang dipelajari oleh Sultan Muhammad II daripada gurunya. Jadi setiap kali gurunya mengajar, bapaknya Sultan Murad II berpesan, tidak ada belas ihsan, tidak ada belas kasihan pada pelajaran agama terhadap anakku. Aku menyerahkan kepada kamu untuk kamu membentuknya menjadi memang seorang pribadi yang unggul. Mana yang betul kamu luruskan, mana yang salah kamu betulkan. Maksudnya jangan kamu mengajar anak aku ini ada perbezaan, ada kelainan daripada murid-murid, daripada anak menteri-menteri dan rakyat yang lain. Dengan bahasa yang mudah, meskipun dia ni anak raja, kalau orang lain buat silap kamu rotan, bila dia buat silap kamu pukul, tapi sebab ini anak Sultan Murad, ini anak buah kesayangan Sultan Murad, buat salah tak kena rotan, buat salah tak kena pukul. Tidak, lakukan benda yang sama. Salah kamu rotan, salah kamu pukul dia. Jadi ajar dia dengan sebaik-baik pelajaran tentang agama. Dan dia dapat menerimanya dengan hati yang terbuka. Sebab setiap kali dia dirotan, setiap kali dia dipukul, setiap kali dia dicubit, setiap kali dia dipulah, dia merasakan kepuasan. Hatinya dapat menerima ilmu yang jelas daripada gurunya. Sebab dia menerima tindakan-tindakan tersebut atas dasar kesalahan dia. Jadi bila hampir guru dia Syamsuddin ni nak meninggal dunia, jadi guru dia berpesan kepada bapa dia Sultan Murad II. Dia kata, wahai Sultan Murad, aku dapat merasakan bahawa umurku ini sudah tidak panjang. Berkemungkinan pada masa akan datang aku mungkin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku kira kalau kamu nak menyambungkan pelajaran anak kamu ini, aku elok kamu serahkan anak kamu Sultan Muhammad yang kedua ini kepada anak muridku, iaitu yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Jadi guru dia ni Syamsuddin Al-Wali ni, dia ada seorang anak murid yang tua, ada seorang anak murid kanan yang nama Muhammad bin Ismail Al-Qurani. Jadi dah dia rasa dia ni tua, dia rasa dia ni dah tak larat dah nak mengajar. Jadi dia pesan dekat
dekat bapa Sultan Muhammad Sultan Murad ni, kalau kamu rasa nak nyambung lagi pelajaran anak kamu ni, takut aku ni diambil nyawa oleh Allah selepas pada ni, kamu carilah guru yang nama ni, pergi letak dia kat sana. Jadi cari jumpalah Muhammad bin Ismail Al-Qurani, lalu letaklah dia di tempat syekh tersebut. Jadi yang menjadi permasalahan sekarang ialah corak pembelajaran tidak sama dengan guru yang pertama. Itulah yang perlu dihadapi oleh mana-mana anak murid sekalipun. Kita hari ini antara guru yang hidup dengan yang masih hidup pun memang tak sama dah. Betul tak Ustaz Amri? Guru hak sama hidup ni tak sama dah. Kita duduk di satu sekolah, guru bahasa Melayu ada 6 orang, matematik ada 5 orang. Boleh buat perbandingan, 5-5 cara mengajak tak sama. Hak tu cara mengajak lagu ni, hak ni cara mengajak lagu ni. Tak payah kita bandingkan dengan hak hidup dengan hak mati. Hak hidup dengan hak hidup pun dah ada perbezaan cara pengajaran dia. Tetapi kenapa berlaku pertikaian ini ialah kerana corak pengajaran terlalu berbeza. Kerana apa? Kalau dahulu setiap daripada anak murid yang belajar dengan guru yang pertama, jadi Sultan Muhammad kedua dia ni puas hati. Kalau dia buat silap, guru pukul. Kalau dia buat silap, guru rotan. Kalau dia buat silap, guru cubit. Kalau dia buat silap, guru tampak. Puas hati. Kalau saya belajar pun saya puas hati. Kita salah, guru tampak. Puas hati tak? Puas hati. Tapi belajar dengan guru baru ni, tak salah pun kena tampak, tak salah pun kena cubit, tak salah pun kena rotan, tak salah pun kena pukul. Itu yang jadi duk berdenguh, berdemah dalam dada tu. Jadi sebagai seorang anak murid, dia dah dapat pentarbiahan dari guru pertama. Apa yang guru kamu buat dekat kamu, jangan kata apa. Sebab itu adalah hikmah, itu adalah nilai ilmu yang tak bersuara. Satu masa bila kamu kehilangan dia, baru kamu akan dapat jawapan betapa berharganya ilmu tersebut untuk kamu. Kalau hari ini kita tak mampu nak tahan jiwa kita, tak mampu nak tahan marah, tak mampu nak tahan sabar, tak mampu nak tahan barang, jadi jangan kita belajar. Jangan kita belajar kalau tak mampu nak tahan tu semua. Jadi sekarang ni dia belajar dalam keadaan tertekan. Dia duk simpan. Aku baca betul, guru tak pukul, puas hati. Aku baca betul, guru pukul, rasa nak marah. Tapi sebab tahan. Aku baca betul, tahan. Aku baca betul, tahan. Kena. Asyik kena saja. Jadi duk deram. Dia rasa tak mampu nak tahan. Jadi akhirnya saya nak sebut, bila sampai bapa dia Sultan Murad meninggal dunia. Bila Sultan Murad meninggal dunia, jadi tidak pertabalan terpaksa dilantik pemimpin dan khalifah baru. Bila nak lantik pemimpin dan khalifah baru, maka tak ada orang lain lah, kena naik Sultan Muhammad kedua. Walaupun umur dia waktu tu baru 19 tahun. Umur dia baru 19 tahun. Dia dilantik ketika bapa dia meninggal 1451. Umur 19 tahun jadi khalifah. Bayangkan 19 tahun tingkatan berapa ni Syekh Amri? Dekat SPM, STPM. Dah jadi pemimpin negara pada waktu tersebut. Bukan pemimpin negara kecil, pemimpin khalifah. Khalifah yang mengawal keseluruhan semua jajahan negara-negara takluk Islam yang berkuasa di bawah dinasti Turki Osmaniyah pada waktu tersebut. Jadi bila dia dapat kuasa, sekarang otomatik dia dah dapat pecahkan rahsia kenapa guru dia melakukan demikian pada dia. Jadi bila dia ni jadi pemerintah, otomatik secara tiba-tiba pastilah akan datang banyak utusan-utusan, akan datang banyak delegasi-delegasi daripada negara-negara jajahan, negara-negara takluk untuk membai'ah dan mengucapkan tahniah. Negara jajahan takluk, mari kami membai'ah di bawah kerajaan tuanku, kami tetap taat setia, kami tetap ikut perintah tuanku, tahniah jadi khalifah baru. Mari hatu pun ucap, mari hani pun ucap.
Dia bukan delegasi dan utusan saja yang mari, guru-guru kepada murid-murid dia pun datang juga, termasuklah guru dia. Jadi guru dia kena jawablah soalan dah. Depan dia ni khalifah sekarang, dulu anak murid, dulu khalifah Sultan Murad. Sekarang guru dia berdepan dengan dia bukan sebagai murid, tapi sekarang sebagai pemerintah, sebagai khalifah, sebagai penguasa yang agung. Jadi soalan pertama kepada guru dia, wahai guruku yang mulia, sesungguhnya aku masih teringat dan mengenangkan guruku yang pertama yang juga adalah merupakan bekas guru kamu, Syekh Ab Syamsuddin Al-Wali. Aku masih mengingati setiap bilah-bilah baik-baik perkataan yang dia berikan. Setiap kali kamu belajar dengan seorang guru, jangan banyak mengomel, jangan banyak komen, jangan banyak kata, jangan banyak baran, jangan banyak marah. Dan itulah yang aku ikuti sepanjang belajar dengan kamu. Dan hari ini aku bukan lagi murid kamu, tetapi aku adalah khalifah kepada kamu, aku adalah pemerintah kepada kamu. Sekarang ceritakan kepada aku rahsia, kenapa guru kita yang pertama dahulu, kalau kita buat betul dia tak marah, kalau kita buat salah baru dia marah. Tapi belajar dengan kamu, aku nak tanya hari ini, aku buat betul pun kamu marah, aku buat salah pun kamu marah. Guru dia cuma senyum. Dia kata, aku tahu pada hari ini pasti kamu akan tanyakan soalan tersebut pada aku. Dan hari ini aku akan bukan menjawab soalan tersebut kepada kamu, tetapi aku akan memalingkan muka aku ke hadapan semua utusan-utusan dan delegasi ini untuk memberikan jawapan yang sama pada mereka. Hari ini aku bukan nak jawab dekat kamu seorang, wahai khalifah, tapi aku akan paling muka aku sama seperti kamu paling kepada rakyat-rakyat kamu sekarang. Depan kamu ni macam-macam daripada utusan dan delegasi, daripada mana-mana jajahan dan takluk wilayah kamu, aku akan tolong jawab sekali. Pertama, dengarlah jawapan aku. Memang benar khalifah dahulu adalah murid aku, dan dia melakukan setiap benda yang betul, dia melakukan setiap benda yang benar, tetapi aku sering pukul dia, aku sering rotan dia, aku sering cubit dia. Dan apa yang kamu rasakan wahai khalifah? Khalifah pun jawab, aku rasa nak marah, aku rasa geram, aku rasa baram, aku rasa macam tak puas hati, rasa nak tumbuk kamu. Guru pun nak tumbuk. Baik, itulah pengajaran untuk kamu wahai khalifah. Aku berikan kamu pengajaran demikian sebab aku tahu pada masa akan datang kamu akan menjawab jawatan khalifah menggantikan bapa kamu. Bila kamu menjawab jawatan khalifah di suatu masa, bila kamu melakukan sesuatu yang mana sesuatu perkara tersebut, ingat, yang mana bila kamu jadi khalifah, kamu buat sesuatu perkara tersebut yang mana perkara tersebut tidak disukai oleh rakyat-rakyat kamu. Faham atau tidak? Satu masa kamu akan buat satu benda yang mana rakyat buat betul, kamu pukul rakyat kamu. Rakyat buat betul, kamu tampak rakyat kamu. Rakyat buat betul, kamu rotan rakyat kamu. Rakyat buat betul, kamu cubit rakyat kamu. Rakyat buat betul, kamu pulah rakyat kamu. Rakyat buat betul, kamu kikih rakyat kamu. Kamu ingatlah perasaan rakyat kamu pada waktu tersebut sama seperti perasaan kamu rasa nak marah kat aku kalau aku buat begitu dekat kamu. Faham tak? Kamu sekarang dahulu rasa kamu seorang. Kamu rasa nak tumbuk aku, kamu rasa nak taji aku, rasa nak pelingkup aku. Sebab kamu buat benda betul, tapi aku rotan kamu. Sebab aku nak tunggu inilah masanya nak jawab depan kamu, depan rakyat kamu. Kalau kamu buat benda sama pada jumlah yang lebih ramai,
Orang buat betul pun kamu pukul, orang buat betul pun kamu kikir, orang buat betul pun kamu kata. Tengoklah, bila kuasa rakyat tu dia tidak lagi sikit macam kamu, dia dah banyak, dia akan memberontak. Bila dia memberontak, satu demi satu kekuasaan kamu akan mula menjauhi kamu, dan kamu akan tinggal sedikit demi sedikit, dan kamu akan mula hilang satu demi satu kekuatan dan wilayah kekuasaan kamu. Dan itulah mula datangnya bahaya dan bencana perpecahan, bila kamu tidak mula lagi memegang amanah sebagai seorang penguasa. Nampak atau tidak? Dan itulah nilai ilmu rahsia yang senyap yang dimiliki. Inilah ajaran pertama untuk seorang manusia yang bakal membuka Konstantinopel. Dan selepas itu dia mula disogokkan dengan hadis-hadis, terutama hadis daripada Imam Ahmad di dalam musnadnya, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan ditakluki dan dibuka oleh orang-orang Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis ini adalah hadis motivator. Hadis ini adalah hadis pembakar semangat kepada semua pejuang-pejuang Islam selepas kewafatan Rasulullah. Hampir semua sahabat-sahabat Rasulullah cuba untuk menunaikan hasrat hadis Rasulullah ini. Tetapi jauh lebih pada itu, tidak ada seorang pun yang dapat menginovasikan benda ini jauh lebih awal lagi. Bila Sultan Muhammad kedua menerusi bersama gurunya ini, mereka membedah satu peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Ahzab. Perang Ahzab, cuba anda lihat dalam perang Ahzab, satu-satunya perang yang mana peperangan ini Rasulullah dikepung oleh segenap penjuru bumi Madinah. Di sinilah Allah nak mengikis golongan-golongan munafik. Allah nak kikis golongan-golongan musyrikin. Allah nak kikis golongan-golongan fasik. Allah nak sucikan pasukan Islam. Allah nak sucikan gerombolan tentera-tentera Islam daripada kuncu-kuncu yang dianggap berdosa besar ini. Tak kira atas nama fasik, tak kira atas nama munafikin, tak kira atas nama musyrikin, tak kira atas nama pengkhianat. Lihatlah ketika mana Rasulullah menggali lubang bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah terus serta dalam penggalian parit tersebut yang disebut sebagai khandaq. Bila mana terhenti suatu ketika bila ada satu batu yang besar menghalang mereka. Bila mana Rasulullah dengan 3 kali hunjaman pada batu tersebut keluar 3 cahaya. Wallahi, sesungguhnya aku nampak cahaya ini sampai kepada istana-istana Busra yang bercat merah pada tiang-tiang dia. Cahaya pertama Rasulullah sebut apa? Rasulullah kata, wallahi, sesungguhnya aku nampak cahaya ini menyinari istana-istana Busra di Syam yang bercat merah tiang-tiangnya. Wallahi, cahaya yang kedua ini aku nampak dia menyinari tanah-tanah Parsi, dia menyinari bumi-bumi Madain. Yang ketiga, dia menyinari bumi Yaman. Rasulullah nampak semua ini. Tetapi inilah yang dianggap ajaib, yang dianggap orang akan ketawa kalau mendengar apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Bagi sahabat-sahabat yang beriman, tidak ada keraguan pada mereka. Mereka meyakini bahawa bumi-bumi inilah suatu masa akan dapat ditakluki oleh umat Islam. Tak kira atas nama dia bumi Syam, tak kira atas nama dia bumi Parsi, tak kira atas nama dia bumi Yaman. Tapi kalau ini diberitakan kepada orang yang di luar parit tadi, orang musyrikin, orang fasik dan orang munafikin dan pengkhianat, agak apa akan terima? Hang duk tengah kena kepung bermimpi, hang duk tengah kena kepung berangang nak buka apa? Nak buka Syam. Hang duk tengah kena kepung kat
Kak kami ni masih bermimpi nak buka Yaman. Handuk tengah kena kepung, kak kami masih bermimpi nak buka Parsi. Orang ketawa tak? Orang ketawa. Tapi itulah hakikatnya. Dan ketika itu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekujur tubuh yang bermandi keringat, cuba mengangkat batu-batu yang tersisa. Siapa dia? Itulah sahabat Rasulullah, Ammar bin Yasir. Rasulullah tengok Ammar dalam keadaan demikian, Rasulullah menangis. Di situ ada seorang sahabat, yaitu anak Amru bin Al-As, Abdullah bin Amru bin Al-As. Kenapa dalam keadaan sahabat-sahabat lain juga demikian, Rasulullah lihat mereka tidak menangis, tetapi lihat Ammar bin Yasir, Rasulullah menangis. Lalu Abdullah bin Amru bin As bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu melihat Ammar bin Yasir tiba-tiba kamu menangis, sedangkan kamu melihat hal keadaan yang sama pada kami, kamu tidak melakukan demikian? Maksudnya kami pun sama duk angkat batu, kami pun sama penat, kami pun sama bermandi keringat, kamu tak menangis, tiba-tiba tengok dekat Ammar bin Yasir kamu menangis. Kerana aku melihat padanya pada suatu masa dia akan dibunuh oleh kaum-kaum penderhaka. Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kaum-kaum penderhaka. Dan inilah yang ditunggu oleh yang mendengar jawapan ini daripada Rasulullah. Siapa? Abdullah bin Amru bin Al-As. Dia nak tunggu siapa yang bunuh Ammar bin Yasir. Dan ini terbukti bila berlaku perang Siffin. Bila perang Siffin berlaku antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, berbetulan pula bapa dia Amru bin Al-As menjadi duta dan delegasi bagi pihak Sayyidina Muawiyah, manakala Abu Musa Asy'ari menjadi delegasi bagi Sayyidina Ali. Berbetulan Ammar bin Yasir berperang bersama dengan Sayyidina Ali. Bila Ammar bin Yasir berperang bersama dengan Sayyidina Ali, dan bila dia ikut bapa dia berperang, dia terpaksa berada di pihak Muawiyah. Bila berada di pihak Muawiyah bermaksud dia terpaksa melawan pihak yang menentang Sayyidina Ali, dan di dalamnya ada Ammar bin Yasir. Jadi dia tak mau terlibat, tetapi dia diancam oleh satu sumpah. Dia pernah bersumpah di hadapan Rasulullah bahawa dia akan taat setia kepada bapaknya di hadapan Rasulullah suatu ketika dahulu. Jadi bila dia berperang pun bukan bersungguh, dia berperang acuh tak acuh saja. Tapi bila dia terdengar Ammar bin Yasir terbunuh, lalu dia berkata, sesungguhnya kamulah kaum pendurhaka, sesungguhnya kamulah kaum penderhaka, sesungguhnya kamulah kaum penderhaka yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mati semangat geng-geng Muawiyah ni. Marahlah Muawiyah, Amru yang handuk bawa anak hang bagi pelingkuk pasukan kita tu buat jam ni pasal apa? Panggil dia tu. Tu cerita panjang pula lah. Faham? Ini adalah sejarah. Jadi inilah cerita yang dibawa untuk membangkitkan semangat Sultan Muhammad Al-Fatih oleh guru dia yang kedua tadi. Jadi antara persepsi awal yang harus dia punyai, sekiranya dia nak menaklukkan kota Konstantinopel, dia harus punyai sifat-sifat sebaik raja, dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Maksudnya ambillah iktibar daripada peristiwa perang Khandaq, peristiwa perang Ahzab. Dia harus mengikiskan sifat pada diri dia dan sifat pada tentera dia, sifat musyrikin, sifat munafikin, sifat fasikin, dan sifat pengkhianat terhadap agama sendiri. Baik, kenapa dia bermati-matian nak meneruskan misi ini? Kerana ini pernah disuarakan oleh guru pertama, Ak Syamsuddin Al-Wali. Bila dia berada di dalam buayan lagi, bapa dia waktu tu adalah insan yang ke-6 dah.
Bapa dia Sultan Murad kedua adalah pemimpin yang keenam cuba menerobos masuk benteng berlapis Konstantinopel tapi tak berjaya. Lalu Syamsuddin berkata, sesungguhnya wahai Sultan Murad, aku tidak melihat pada kamu manusia yang dapat meruntuhkan Konstantinopel kecuali bayi yang berada di dalam buayan ini. Anak kamu yang akan berjaya mengambil tempat kamu. Jadi dia adalah khalifah yang ketujuh dan dia juga adalah pemimpin Islam yang ketujuh. Faham tak maksud saya? Dalam rentetan urutan pemerintah Turki Osmaniyah, dia pemimpin yang ketujuh. Dalam pemimpin hak selepas kewafatan Rasulullah, hak nak runtuhkan kota Konstantinopel pun dia yang ketujuh. Yang pertama selepas kewafatan Rasulullah ialah sahabat, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah seorang sahabat aku yang akan meninggal dan akan dikuburkan berdekatan dengan kota Konstantinopel. Bila dia dengar sabda Rasulullah demikian, dia nak lelaki yang dimaksudkan itu adalah diri dia. Dan inilah yang membakar semangat dia nak meneruskan misi ini dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu dia meneruskan misi pertama selepas kewafatan Rasulullah menuju kota Konstantinopel. Dan memang itulah takdir Allah untuk dia terkorban di sana. Dan dia dikubur berdekatan dengan kota Konstantinopel. Walaupun dia mati di sana, dia berharap satu masa bila dia dah berada di bawah bumi Konstantinopel, suatu masa dia berharap di alam bawah sana dia dapat mendengar derap-derap tapak kuda sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera membuka kota ini yang mana beliau sudah berada di bawahnya. Yang kedua ialah pada zaman pemerintahan Khalifah Umayyah yang kedua, iaitu Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga saya lupa nama dia, iaitu bin Abdul Malik, apa nama Mamdah bin Abdul Malik ke apa. Pada tahun 190 Hijrah ialah pemimpin yang terkenal daripada Khalifah Abbasiyah, iaitu Khalifah Harun ar-Rashid. Khalifah Harun ar-Rashid yang mencuba kali keempat juga tidak berjaya. Kelima Sultan Bayazid juga tidak berjaya. Keenam bapa dia Sultan Murad tak berjaya. Dialah yang nombor 7. Dialah yang nombor 7. Baik, kita sambung kisah dia. Jadi kisah dia ni, waktu dia kecil lagi, dia ni sudah dipraktikkan dengan sunnah-sunnah tertentu. Contoh dia, sebelum ni pernah tak tuan-tuan hadirin hadirat pernah tak tengok gambar lukisan Sultan Muhammad Al-Fatih? Pernah tengok tak? Dia pakai serban besar. Memang kalau kita potong kepala manusia tu, saya ingat 10 kepala boleh muat kot dalam satu serban dia tu kalau letak. Untuk apa? Sebab bagi mereka serban ni adalah kain kapan dah. Serban itu adalah kain kapan mereka dah. Ini menunjukkan bahawa satu, mereka mempraktikkan sunnah Nabi iaitu pakai serban. Yang kedua, nak mengingatkan kepada dia sebagai pemimpin dan kepada rakyat-rakyat bawahan dia supaya kita ni sentiasa bersedia untuk mati syahid. Jadi serban yang besar itu selain praktik sunnah adalah mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada jihad fi sabilillah, dan akhir kita ialah mati syahid. Pernah terjadi waktu dia buka kota Rumli Hisari. Dia buka kota Ar-Rumli Al-Hisari itu, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, dia sanggup tanggal serban dia. Dia sanggup tanggal serban dia dan dia sanggup tanggal baju dia. Angkat batu sekali dengan rakyat-rakyat dia. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa menggali
menggali khandak ataupun menggali parit dalam peristiwa perang Ahzab. Jadi inilah seorang pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat. Jadi bagaimana kita nak tengok plot satu demi satu kisah. Bermulanya dia bersama dengan tentera-tentera nak menyerbu ke kota Konstantinopel. Baik, kita start pukul apa tu? Pukul 8. Okay. Boleh sikit ke? Boleh. Okey. Baik. Sekarang kita lihat kota Konstantinopel. Kita tahu dia ini adalah antara satu tempat yang paling penting, sebagai satu tempat yang paling strategik yang dipunyai oleh kerajaan Byzantium. Tahu kerajaan Byzantium ini ialah kerajaan Rom Timur. Sekarang pun nama dia Rom, iaitu Rom Barat, tapi kita tak namakan dia Rom Barat. Hari ini Rom Barat tu Amerika dan sekutu-sekutu dia, itulah Rom Barat. Dulu dia Rom Timur, Byzantium dah. Jadi tempat antara yang paling strategik ialah kota Konstantinopel. Sebab apa? Mana-mana pemimpin yang dapat menguasai kota Konstantinopel, dia akan dapat menerobos terus masuk. Itu adalah kunci keseluruhan kota Eropah. Siapa yang ada situ untuk dia jadikan sebagai base, untuk dia jadikan sebagai tempat, kita kata sebagai satu port, maka dia akan mudah masuk ke Eropah. Faham? Faham ke tak ni? Sebab itu adalah dekat dah dengan Eropah kan. Sekarang satu demi satu latihan-latihan ketenteraan mula dirancang. Jadi nak tahu bagaimana contoh ketenteraan yang berjaya dilatih oleh tentera Sultan Muhammad Al-Fatih, saya akan cuba pitiung apabila dia berjaya menguasai. Lepas ni saya akan cerita bagaimana mereka menguasai. Tapi nak cakap hakikat tentera yang dah dia menguasai ni, tahap mana, saya nak cuba banding macam ni saja. Apakah kekuatan yang kita ada hari ini kalau kita nak melangkaui kehebatan tentera-tentera yang dimiliki oleh beliau? Contoh, ini adalah perspektif bila tiba hari Jumaat yang pertama selepas kota Konstantinopel jatuh ke tangan beliau. Kita tak cerita dia nak serang lagi, ni cerita hak dia dah jatuh ni. Kota ni dia dah dapat. Bila tiba hari Jumaat kali pertama, dia nak lantik imam semayang Jumaat. Dia nak lantik imam semayang Jumaat. Bagaimana cara dia nak lantik? Dia berdiri di hadapan tentera-tentera dia yang beratus ribu ni. Dia kata, wahai tentera-tentera yang berada di hadapanku, jadi sekarang pada hari ini adalah hari yang mulia, hari Jumaat, maka kita semua berpakat akan melantik seorang imam yang akan bertugas menjadi imam sembahyang Jumaat pada hari ini. Jadi soalan pertama yang aku tanya ialah, siapakah di antara kamu? Ni semua duduk berdiri ni, depan dia ni, semua duduk berdiri ni. Siapakah di antara kamu selepas dia akil balik dulu, selepas dia akil balik dulu, dia tak pernah meninggalkan solat 5 waktu? Selepas akil balik ni, ingat soalan dia, siapa di antara kamu yang selepas dia akil balik dulu, dia tak pernah meninggalkan solat 5 waktu? Sila duduk. Tersilap tu. Sila berdiri. Sila berdiri. Jadi tak ada seorang duduk. Bila tak ada seorang duduk, maksudnya semua tak pernah tinggal solat bila capai umur akil balik. Geleng kepala dia. Lepas tu, kalau persoalan saya pada malam ini, hadirin hadirat,
siapa yang tak pernah tinggal solat selepas dia akil balik dulu, sila berdiri. Malam ni pula ni bukan dia tanya ni saya tanya ni. Ni saya tanya pada malam ni di masjid, siapa yang selepas dia akil balik dulu tak pernah tinggal solat 5 waktu, sila berdiri. Sebab semua tengah duduk. Ada tak berdiri? Tak ada. Lepas tu boleh lawan tak tentera dia? Nak lawan tentera dia? Okey, tak ada. Soalan yang kedua dia tanya, bila masih semua berdiri, siapakah di antara kamu yang selepas dia akil balik, dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib sampai hari ini? Selepas dia akil balik, dia tak pernah tinggal solat sunat 2 rakaat rawatib sampai hari ini. Separuh daripada tentera dia mula duduk. Maksudnya separuh, hanya separuh saja tinggal solat sunat rawatib selepas akil balik. Maksudnya nak pilih seorang, ni ada separuh lagi ni. Soalan seterusnya, barang siapa di antara kamu selepas akil balik dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud sampai hari ini? Tadi separuh duduk, ni separuh duduk. Tak ada seorang pun hak tak duduk kecuali hak dia seorang lah, dia jom tanya tu, dia tak duduknya. Sultan Muhammad kedua. Maksudnya benarlah sabda Rasulullah, inilah sebaik-baik raja. Maksudnya kalau dia tak duduk semenjak dia akil balik, dia tak pernah meninggalkan solat 5 waktu, dia tak pernah meninggalkan solat sunat rawatib, dia tak pernah meninggalkan solat sunat tahajud. Itulah pemimpin yang boleh buka kota Konstantinopel. Dan sebaik-baik tentera itulah, paling koman pun lepas balik tak pernah tinggal solat 5 waktu. Kita hari ini kalau nak pergi buka Konstantinopel, agak-agak kriteria hak paling koman macam mana, Amri? Agak-agak kita nak buat kriteria macam mana nak pilih? Jauh lagi ke? Memang terlampau jauh. Itulah tahap dia. Tapi satu saya nak pesan, dalam kita bercerita pasal Sultan Muhammad, sebenarnya Konstantinopel bukan dibuka hanya sekali. Konstantinopel akan dibuka sebanyak 2 kali. Kali pertama memang jelas, dia dibuka oleh Sultan Muhammad yang kedua ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi sebenar-benar yang akan membuka Konstantinopel ialah seorang pemimpin akhir zaman yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dengan sifat yang sama, sebaik-baik tentera. Konstantinopel akan dibuka sekali lagi. Baik, sekarang kita reverse balik pada peringkat permulaan. Kenapa kota Konstantinopel dianggap kota yang paling payah untuk ditembusi? Memang kerana dia adalah kota yang berlapis 4. Dia ada 4 lapisan kota dia. Pertama, dia ada kota rendah. Yang kedua, dia ada kota tinggi. Bukan kota tinggi Johor ni. Kota rendah, yang kedua kota tinggi. Biasanya orang akan menganggap kota berlapis 4 ni, dia ada 4 lapis. Okey, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Tu kita boleh bayangkan 4 lapis kalau kita tu boleh serang atas darat terus. Tapi dia ada 4 lapis pasal apa?
sebelum nak pergi kepada kota Konstantinopel, kita kena lalui satu selat. Selat inilah yang dinama Selat Bosporus. Selat Bosporus, satu lapis itu ialah Selat Bosporus. Tadi ustaz sebut lapis rendah, ustaz sebut lapis tinggi, ada dua. Campur selat ada tiga. Mana yang keempat? Yang keempat yang duduk dalam air Selat Bosporus itu. Ada apa dalam air? Kalau di Jepun mungkin ada raksasa. Kalau Jepun. Okey, sekarang baik. Antara strategi paling awal untuk merancang kawasan yang seteguh, sesukar, sepayah itu adalah memerlukan meriam. Tahu meriam? Meriam yang berkuasa tinggi. Sebab itu hari ini kita tak pelik kalau kita sekiranya dapat melawat Turki. Negara Turki memang dipenuhi dengan pelbagai variasi ataupun kita panggil logistik yang bersifat meriam ni. Jadi antara yang terhasil ialah satu meriam ni memang besar sungguh. Meriam ni boleh ditembak sejauh satu batu. Untuk zaman tu lah, satu batu ni okey lah. Kalau kita duduk di sini, Amri, tala Kok Nur satu batu sampai mana? Sungai Nibong? Ke jauh tak sampai? Masjid Batu Uban? Boleh? Duduk sini, pam, jatuh Masjid Batu Uban. Okey lah tu kan? Baik. Yang tak okeynya ialah, yang tak okey setiap peluru 300 hingga 1600 kilo sebiji. Kenapa perlu peluru seberat itu? Dah kota pun payah nak pecah. Memanglah 300 tu hak paling ringan, 1600 kilo adalah yang paling berat. Dan kemampuan meriam tersebut untuk menembak adalah cuma 15 das sehari. Jarak satu batu, bola meriam paling ringan 300, paling berat 1600, kuasa menembak dia 15 das sehari. Kalau buat satu meriam pam 15 kali, kena tunggu 23 jam pula baru menembak. Jadi nak kena buat banyak lah ni. Banyak kena buat. Sebab tentera yang nak bawa ni ingat berapa? 15 orang. Tentera yang dia bawa 150,000, ingat. Dia bawa 150,000 tentera dengan 240 armada perang. 240 armada kapal perang. Besar sungguh. Jadi bila dia sampai sebelum Selat Bosporus tu, dia ada satu kawasan pinggir. Jadi bila musuh tengok, bila time solat tu mereka bersedia dah duk semayang ramai-ramai, time semayang, mental, moral musuh memang dah jatuh dah. Jadi start hari pertama tu dengan 240 kapal dengan meriam yang banyak, mereka duk tembak dongdang 48 hari, Amri. Kita katalah 30 lah, 30 bayangkan. Kalau meriam tu 30, boleh tembak 15. 30 kali 15 berapa? Ha? 400 lebih, 400 lebih, 48 hari, banyaklah tu kan. Tapi tak kalah. Sebab jauh. Sebab apa tak pergi dekat baru tembak? Sebab apa nak tembak di situ? Inilah katanya. Di Selat Bosporus tu, dalam tu ada apa? Dalam tu mereka dah pasang rantai-rantai besi. Maksudnya bila kapal kita nak masuk, contoh, bila kapal tentera Islam nak masuk,
mereka akan tarik rantai itu kendor dalam air, tapi dia tak nampak lah, kita nampak ayak saja. Rantai itu macam ni, dia ada pulau kecil, macam ni lah, senang. Dia ada satu pulau kecil, dia tambak rantai di sini, dia buat macam ni, dan satu pulau ni dia bertangkup dengan kota Konstantinopel. Jadi tentera duduk sini. Bila tentera duduk sini, tentera duduk tembak. Sepatutnya kita masuk dekat, kita tembak. Jadi bila masuk ke sini, mereka akan tarik tu, rantai tu jadi tegang. Bila tegang, kapal kita terlekat. Itu halangan tu. Dalam air tu dah ada dua benda. Satu ada kota rendah, kota tinggi. Itulah kata 4 benteng tu. Itu yang payah-payah tentera sebelum ni tak lepas-lepas tu. Jadi tentera Islam dah tahu ada rantai tu, sebab tu tembak jauh. Akhirnya malam yang ke-49, Sultan Muhammad Al-Fatih dapat mimpi, dapat ilham supaya bawa kapal-kapal dia ni pi dekat ni. Macam apa? Tempat dia nak tambak rantai tadi ni ada kawasan hutan kecil dah. Contoh, bawa kapal-kapal dia pi cantah balak-balak, ambil balak, potong, bubuh minyak dekat kayu balak tu, tahu? Bubuh minyak kat kayu balak, buat, letak kapal atas tu, golek, biar lepas kawasan. Payah saya nak cerita ni. Ada ni tak? Whiteboard ke? Dekat ni apa? Okey. Ni kota kan. Ni dia tangkup terus sikit. Jadi rantai tu dia duduk sini. Faham ke tak ni? Okey. Jadi tentera Islam datang, mereka berlabuh sini. Jadi sebelum ni, mereka tak mau pergi sebab tahu dah ada rantai sini kan. Faham ni? Jadi mereka duduk tembak jauh lagu ni memang tak ada apa. Okey, jadi malam tu bila dia dapat mimpi, dia pergi bawa kapal dia berlabuh di sini. Jadi dia tebang pokok-pokok hutan ni. Jadi tebang pokok-pokok hutan, depa buat laluan. Akhirnya kapal ni boleh muat. Depa buat balak macam ni, depa bubuh minyak di kayu balak tu. Depa letak kapal tu, depa golek balak tu, tahu? Okey, golek balak lepas. Angkat golek lepas. 72 biji satu malam. Nampak ke tak tu? Garisan kasak saja nak bagi tahu. Kau tak nampak. Jadi bila depa dah lepas kot tu, terlepaslah rantai hak menghalang sebelum ni.
Jadi bila esok tentera-tentera mereka bangun tu tengok macam mana boleh ada dah 72 biji kapal. Dak satu malam ni, kalau terlepas sekok dua tu okey lagi lah. Ni 72. Memang kerja cekak sungguh, memang tak tidur, memang cekak. Jadi dah sampai lebih ni, dah terlebih 72 tu duk tembak tu. Agak-agak runtuh tak? Amri. Tak runtuh Amri. 48 hari dah duk tembak tu. Masuk sini 5 hari dah. Masuk hari yang ke-53, tak jatuh-jatuh lagi kota Konstantinopel. Tak jatuh lagi kota Konstantinopel pada hari yang ke-53. Sampai akhirnya apa kata Sultan Muhammad yang kedua? Wahai saudara-saudaraku, sesiapa yang ingin mati, ikutlah bersama aku. Kerana sekarang tidak ada apa yang dapat aku rasakan kecuali hanya bersama Allah. Kalau aku nak pergi pun, aku nak menuju pada dia, sekarang apa yang aku rasa ialah aku nak mati. Siapa yang nak mati, ikut aku sekarang. Ini kata-kata pembakar semangat. Tapi kalau saya kata siapa yang nak mati ikut aku sekarang, saya seorang lah pergi mati malam ni lah. Orang lain tak pergi pun. Dan inilah yang membakar 30 prajurit, terutama Hasan Ulubatih. Ini prajurit kanan dia yang paling setia, nama Hasan Ulubatih, dan 30 prajurit lain. Hak ni yang berjaya dapat panjat kota Konstantinopel. Dan 30 orang inilah yang dapat pacak 17 panji-panji tentera Islam di kota Konstantinopel buat kali pertama, walaupun 30 orang ini terkorban, mati syahid di sana. Lepas itulah kapal-kapal ni mendekati, panjat, memang kita menang. Sedap ayat tu tak? Memang kita menang. Kita tu ada dalam tu, kononnya kita ni Islam kan, tapi kita tak ada pun di situ. Itulah kita, hanya berbangga dengan sejarah agama tetapi tak pernah mencipta sejarah pun. Baik, itulah hakikat yang terjadi pada perang kota Konstantinopel. Akhirnya bila dapat kemenangan tersebut, berlakulah apa yang kita ceritakan di awal tadi. Bila tiba hari Jumaat yang pertama selepas kemenangan tu, dia tanya soalan demi soalan tadi. Akhirnya satu gereja yang paling besar dalam kota Konstantinopel yang dikenali sebagai gereja Saint Sophia, dalam tu ada satu gereja, sebab dia orang-orang Kristian. Gereja tu asalnya nama Saint Sophia. Jadi bila dah jatuh ke tangan orang Islam, gereja tu ditukar fungsi dia jadi masjid. Lalu masjid tu dinamakan Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia. Lepas itulah Konstantinopel itu ditukar nama dia oleh Sultan Muhammad yang kedua, Isketaf bola. Apa? Saya nak dengar ni. Kalau jawapan salah memang jauh lagi lah belajar sejarah hari ni. Istanbul. Islambul. Maksud dia Islam keseluruhan.
Mai Mustafa Ataturk tu baru dia tukar Istanbul jadi ni baru start jadi Istanbul. Okey, asal dia Istanbul, maksud dia Islam keseluruhan. Mai zaman orang kata apa? Mustafa Kemal Atatürk ni bapa pemodenan Turki ni, dia tukar Istanbul jadi Istanbul. Lepas tu ni Masjid Hagia Sophia dia tukar fungsi sekali lagi, merendahkan tahap masjid tu. Sekarang fungsi dia cuma hanyalah muzium saja. Orang Turki dia tak sebut Hagia Sophia, dia sebut Hagia Sophia. Hagia Sophia. Dia jadi muzium saja. Itulah lebih kurang sejarah Sultan Muhammad yang kedua. Saya pun penat. Penat apa? Penat tak sihat. Okey, puas hati dah. Puas hati dah. Boleh berhenti ya? Saya tak sihat sungguh ni, minta maaf. Boleh berhenti ya? Okey, terima kasih lah. Setakat ni sajalah malam ni, insya-Allah. Jadi kalau nak buat hak lain tu, nanti hak pembuka kontak kota Konstantinopel yang kedua lah. Hak tu tak boleh cerita lagi sebab hak tuan dia pun tak main lagi, kita pun tak kenal siapa. Tak? Betul tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Kenal dah? Hak akan buka kota Konstantinopel siapa ni? Akan buka kota Konstantinopel ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam sebuah kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Qawlul Mukhtasar fi Adillatil Imamil Muntazar, dia kata Imam Mahdi ni dia akan menyerang Rom di akhir zaman dalam masa 3 hari. Dia akan serang Rom 3 hari dan dia akan dapat menewaskan Rom pada hari yang ketiga. Lepas itu dia berjaya menaklukkan kota Konstantinopel buat kali yang kedua. Selepas berjaya takluk kota Konstantinopel itulah Dajjal akan keluar. Bila Dajjal nak keluar tu baru turunnya Nabi Isa Al-Muntazar juga yang ditunggu-tunggu. Faham dah tu tak? Faham dah? Esok berapa orang? 3 orang malam esok. Baik, saya berhenti dululah, saya tak larat dah ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.